Graduation. Graduation adalah sebuah majlis di mana ia menyampaikan sijil atau ijazah. Dia akan terjadi bila korang nak dapat diploma ataupun degree. Alah, ni macam kat sekolah rendah dululah. Kan bila korang nak masuk darjah baru kan, korang akan dapat buku baru, kelas baru, baju baru, kasut baru, ilmu yang baru. So, dalam video kali ni, aku nak ceritakan kisah aku pergi graduation abang dengan kakak aku. Atau bahasa lainnya, convocation. Okey, cerita pertama aku ni pasal aku pergi convocation abang aku. Kisah pertama aku ni berlaku dekat Kuala Lumpur. Masa tu, aku dengan family aku pergi ke tempat convocation abang aku. Masa kita orang dah sampai kat sana, kita orang pun jalan-jalan lah sekejap tengok apa yang ada. Masa tu, aku ingat lagi ada event jual-menjual kat sana. Tapi aku tak berniaga kat sana lah tapi. Lepas tu, abang aku bagi tahu kita orang yang mak dengan ayah aku kena datang satu dewan ni untuk tengok abang aku ambil sijil. Sementara tu, aku dengan kakak aku kena tunggu dekat satu tempat ni. Lepas tu, kita orang pun pergilah tunggu. Dan jujur aku cakap, tak best weh. Dia bukan tak best sebab apa tau. Dia jadi tak best sebab dah lah kena tunggu lama. Phone aku tak ada internet dan habis bateri. Lepas tu lagu pun asyik main ulang-ulang aja. Sampai kan aku sempat nak tidur guys. Aduh, lamanya. Ngantuk pula. Nak tidur lah kejap. Lepas dah tunggu punya lama macam tu, akhirnya keluarlah juga diorang. Oh ya, kan tadi aku ada cakap pasal diorang jual kat sana kan? Nak dijadikan cerita, masa tu aku ada jumpa satu kedai kek batik ni. Aku masa tu macam nak beli sebab tengok kek batik tu macam sedap je. Tapi masa tu aku tak jadi nak beli sebab masa tu aku kedekor nak keluarkan duit sendiri. Bila diorang semua dah keluar, barulah aku beli kek batik tu. Lepas jalan-jalan, ambil gambar semua tu, kita orang pun pergi masuk kereta, singgah makan sekejap, lepas tu balik. Okey, cerita kedua ni pasal akak aku. Okey, jom aku sambung. Kita orang pun sampailah dekat tempat kakak aku. Lepas tu, akak aku bagi tahu aku dengan abang aku yang aku dengan abang aku kena masuk kat satu bilik ni. Dan kita orang pun pergi ke bilik tu. Lepas tu, bila kita orang masuk, rupa dia seakan-akan macam wayang. Tapi bukan wayang lah sebab dia ada meja kat kerusi. Lepas tu, abang aku cakap dia nak rekod untuk hantar dekat grup family kita orang. Lepas abang aku dah rekod, kita orang pun keluar dari bilik tu untuk cari makan. Kita orang makan churros, makan ayam gunting, minum air coklat. Lepas tu, kita orang ingat nak balik ke kereta kita orang. Sebab phone abang aku bateri tinggal sikit. Lepas tu kaki aku pula ada penat. Tapi malangnya, dalam kereta tu, charger abang aku tak ada pun. So, nak tak nak, kita orang kena balik ke tempat tu untuk tunggu akak dengan mak ayah kita orang. Lepas tu, aku ada nampak satu kerusi ni. Aku pun apa lagi dengan kaki aku yang penat. Aku pun duduk. Dapat juga duduk. Lepas tu, aku pun tunggulah dengan abang aku. Lepas tu, aku nak call ayah aku lah sebab nak tahu dia dekat mana. Dan nasib baiklah tempat yang ayah aku ada tu tak jauh daripada tempat yang aku duduk. Kita orang pun datang. Jumpa ayah aku. Kita ambil gambar. Lepas tu balik. Okey, itu saja cerita aku. Bye semua.